Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana singgah di channel ini. Dalam setiap perkongsian, kita sama-sama cuba menambah ilmu dan kefahaman dalam agama, insya-Allah. Hari ini kita akan bincangkan satu lagi isu yang sering menjadi persoalan dalam kalangan masyarakat, iaitu kenapa lelaki dapat lebih harta pusaka dari perempuan. Ramai yang masih keliru tentang perkara ini, jadi mari kita teliti bersama dengan penjelasan yang ringkas dan mudah difahami. Jangan lupa untuk tonton sampai habis. Salah satu daripada agenda kalau kita tengok mereka yang liberal khususnya, yang terlampau berfikir dari sudut akal, ialah mereka mempertikaikan tentang hukum faraid. Yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis Sahih Bukhari, alhiqul faraidu biha bi ahliha. Iaitu Nabi sebutkan tentang faraid ini yang perlu ditunaikan, diberikan kepada empunya. Tetapi dalam keadaan sekarang, bila disebut tentang faraid, apa yang menjelma di fikiran ramai masyarakat dan juga musuh-musuh Islam di luar sana ialah ketidakadilan. Kerana bila mana mereka melihat tentang faraid, mereka akan melihat lelaki dapat sekali ganda daripada perempuan. Mereka memperjuangkan, grup-grup ini adalah grup yang memperjuangkan tentang kesamarataan. Tetapi Islam tidak memperjuangkan kesamarataan. Islam memperjuangkan keadilan. Kerana tidak semua yang sama rata itu adil. Kalau kita ada anak, seorang gemuk, seorang kurus, dua-dua kita nak bagi satu pinggan kecil, maka anak yang gemuk takkan puas hati. Dia kata sebab dia nak makan dua, double. Kenapa bagi saya pinggan kecil saiz adik 4 tahun? Saya nak makan banyak. Jadi yang adil iaitu yang kita memberi makan tu ikut pada saiz je. Anak yang besar dapatlah makan lebih sikit, anak yang kecil dapatlah yang kecil. Jadi tak semua kesamarataan itu adalah dituntut di dalam agama. Tetapi jika kesamarataan itu memberikan impak keadilan, yang itu yes. Kerana apa yang maksud dalam Islam iaitu dinakkan keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kerana ianya lebih hampir dengan takwa. Tetapi dalam ilmu faraid ni, ramai yang agak mendukacitakan, ramai melihat ketidakadilan kerana mereka melihat lelaki dapat lebih daripada perempuan. Kalau saya tanya, mungkin itu perception yang muncul dalam fikiran ramai daripada kita. Tetapi hakikatnya tidak. Sebab Islam bila mana membahagikan, Allah Azza wa Jalla bila, dan hadis Nabi bila disebut tentang pembahagian faraid ini, dia tidak melihat kepada gender. Dia tidak melihat kepada gender. Tetapi apa yang dilihat kepada antaranya beberapa ma'ayir. Ma'ayir macam mana nak sebut? Piawaian dalam 3 standard. Antaranya Islam bila dia membahagikan, dia akan melihat dari sudut kekerabatan kita dengan si mati. Yang mana lebih hampir dengan si mati, yang itu akan dapat lebih banyak. Kemudian dan Islam juga melihat lagi satu dari sudut mereka generasi yang seterusnya yang akan memikul tanggungjawab. Kalau kita tengok, anak akan dapat lebih daripada belah atas. Dan dalam bab ini tak ada bezanya antara lelaki dan perempuan. Bahkan ada kes yang perempuan akan dapat lebih banyak daripada lelaki. Sebagai contoh, seorang ibu meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang ayah dan suami, bukan. Dalam kes tu, anak perempuan itu akan dapat separuh, sedangkan bapa dia tak dapat separuh walaupun lelaki. Jadi tak semua kita tengok tempat yang mana lelaki dapat lebih. Tetapi dalam certain case kita kena faham mi'yar yang ketiga, iaitu Islam bila bahagikan tentang benda-benda faraid ni, dia bukannya membahagikan harta. Sebenarnya Islam membahagikan tanggungjawab. Tanggungjawab itu yang penting. Sebab itulah pembahagian harta ini dia akan bagi. Yang mana Islam tengok tanggungjawab itu sepatutnya dia pikul, dia akan dapat lebih. Seperti mana kita tengok tadi, yang mana lebih hampir, yang mana yang anak dia tu dapat lebih daripada atuk. Sebab yang muda ni yang akan memikul tanggungjawab membela keluarga si mati dan seumpamanya. Jadi bila tengok kepada ini, maka kita tengok Allah sebenarnya sebut yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Hanya dalam bab ini yang kita tengok highlight dia dalam keadaan bila mana orang tu mati,
kekerabatan anak ni sama, lelaki atau perempuan sama. Kedua-duanya generasi yang hampir, yang mungkin akan memikul tanggungjawab yang sama. Tetapi Allah Azza wa Jal highlight dalam bab ini supaya nak bagi tahu isyarat kepada golongan lelaki. Tanggungjawab mereka itu besar. Mereka ini wajib bagi nafkah, perempuan tak. Bila mana kita dah kahwin, Allah suruh kita wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi orang lelaki diwajibkan kita untuk nak memberi rezeki even kepada anak kita. Kalau dah anak mestilah ibu yang masuk. Pakaian mereka, rezeki, makan minum mereka semua dengan kadar yang ma'ruf. Sebab tu Nabi SAW sebut walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf rizquhunna wa kiswatuhun, iaitu bagi lelaki ni perlu, itu nafkah ni wajib bagi lelaki kalau dia berkahwin. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzin unsayain. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kamu dalam pembahagian harta pusaka itu untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian lelaki sama macam dua orang bahagian anak perempuan. Baik, Allah terang awal-awal lagi kepada kita, dan penerangan Allah yang awal ni pun kadang-kadang ada manusia yang IGU dah kepada Allah. Contoh Sister in Islam, satu NGO yang sangat sesat difatwakan haram oleh kerajaan negeri Selangor, yang mereka keluarkan pandangan, mereka mengatakan kenapa Islam mendiskriminasikan perempuan, gender. Kenapa perempuan dapat lebih daripada lelaki? Ini pandangan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut Allah yang perintahkan macam tu. Sebab apa? Dalam kitab Ahkamul Mawaris fi Syariatil Islamiyah fi Dawil Kitab was Sunnah, Syekh Ali As-Sabuni dia kata apa? Kenapa kadar lelaki lebih daripada kadar perempuan? Dia buat berapa jawapan kat sini? Ada 5, ada 6 jawapan daripada Syekh Ali As-Sabuni. Dia kata apa tuan-tuan? Macam Allah Subhanahu wa taala, dia kata apa? Sebab orang perempuan ni tidak ditaklifkan untuk menanggung tanggungjawab dalam keluarga, tuan-tuan sekalian. Contoh, yang beri mahar lelaki, yang letak mahar tu perempuan, belah perempuan, yang keluarkan mahar itu lelaki. Bayangkan tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala. Cuma Syekh Ali As-Sabuni ni dia letak mahar itu sebagai contoh, sebab suasana negara Arab mahar itu memang mahal sungguh. Tapi kita kat Malaysia pelik juga adat kita. Mahar kita murah. Contoh, saya kahwin dulu RM125. Tapi hantaran tu yang mahal, RM8,000. Hantaran dengan mahar berbeza. Yang wajib mahar, hantaran itu adat. Jadi boleh kita buat contoh macam tu, tuan-tuan macam Allah. Maksudnya tanggungjawab lelaki lebih besar daripada tanggungjawab seorang perempuan. Dalam rumah tangga, yang kena tanggung anak isteri adalah lelaki, bukan perempuan. Perempuan tak wajib tanggung. Tapi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup rukun rumah tangga mesti ada tolak ansur. Nak contohnya, suami bayar bil elektrik, suami bayar bil api, suami bayar rumah, suami bayar tu macam-macam. Ada yang saya kenal seorang hamba Allah ni, dia grade jawatan dalam pendidikan, grade 44, isteri pun 44, campur dua, grade 88. Maknanya isi rumah tu gaji sekitar 12,000 lebih. Dia ada 2 biji kereta, dua-dua suami bayar. Dia ada rumah, pinjaman loan rumah, LPPSA, suami bayar. Dia ada loan apa lagi? Suami bayar. Isteri, dia simpan duit. Bagi hak dia, betul lah. Hak dia. Dia tak perlu keluar 1 sen pun. Cuma di sana ada panggil tolak ansur. Sebab suami kamu dah bagi kamu bekerja, bagilah sedikit untuk membantu dia. Tapi jangan suami ambil kesempatan pula. Okey abang, biar Minah yang bayar duit rumah. Okey bagus. Duit elektrik, Minah pun bayar. Minah lah pula bayar. Mati pula si isteri. Maksudnya, timbang rasa. Orang panggil situasi menang-menang. Dapatlah sedikit. Orang kata lega lah, tekak. Tu sebab kasi tengok dia, kesian dia. Rambut gugur dah, muda lagi. Tak, beruban dan sebagainya. Sebab banyak mikir nak bayar hutang. Tengok kat ATM, duit. Lepas tu tiba-tiba hilang duit tu. Maknanya, walaupun banyak, keluar pun banyak. Jadi, walaupun begitu, tetap isteri tak wajib tanggung suami. Kalau dia tak bayar pun tak apa. Dia tak keluar duit pun tak apa. Sebab itu tanggungjawab suami. Itu sebab kalau lelaki dapat lebih harta pusaka pun tak pelik, sebab tanggungjawab dia besar. Cuma saya dah sebut dah bahawa orang lelaki ni kadang-kadang dia tersilap anggapan dalam bab pusaka. Bila dia dapat banyak, tanggungjawab dia besar kepada adik-beradik dia. Kalau anak-anak dia, kalau adik-beradik dia ada perempuan yang susah, sama ada kakak ataupun adik perempuan, abang-abang ataupun adik-adik lelaki wajib dia menjadi wali, pelindung kepada adik-beradik dia. Kalau dia dah kahwin sekalipun, suami adik dia susah dan adik dia susah,
maka adik-beradik lelaki kena menanggung. Menanggung maksudnya kena juga ambil untuk bantu kehidupan adik-beradik. Jangan pula kita tukar kereta saban tahun, adik kita jalan kaki, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari-hari makan ayam, dia makan tongking kaki ayam. Tak makan apa pun kadang-kadang disebabkan susah. Itu sebab hadirin sekalian, menjadi tak comelnya faraid ni dipandang oleh golongan-golongan sesat ni sebab kesilapan kita juga kadang-kadang, orang lelaki khususnya, yang salah guna hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam bagi siap-siap harta pusaka ni. Tak tahu dah dia harta apa dah, tapi kalaulah bab harta pusaka apa, Islam dia bagi siap-siap supaya orang tak berkelahi. Siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Hang dapat banyak ni dengan keputusan dia dalam Quran. Tak usah duk petikai lah. 2-3 hari lepas ada orang tanya saya, pasal apa Islam bagi ke orang perempuan separuh, orang lelaki banyak? Tak adil lah. Kata tak adil tu tarik balik. Tak adil bukan mufti bagi, bukan ustaz bagi. Allah Ta'ala bagi. Lizzakari hadzul unsayain. Bagi orang lelaki itu hak 2 bahagian perempuan. Dalam Islam, orang lelaki dia yang kena bagi mahar. Orang lelaki dia yang kena bagi nafkah isteri. Dia yang kena bagi makan pakai isteri. Mak pak dia sakit, dia yang kena jaga. Jihad fi sabilillah, dia awal yang kena keluar belanja. Semua benda tu siapa buat? Laki. Tak ada kata bini pergi kerja, laki duk jaga anak di rumah. Tu bukan orang Islam. Tu bukan masyarakat Islam. Semua orang perempuan pakai duk pergi menega di pasar, hak laki duk pergi main dam bawah pokok. Bukan masyarakat Islam. Walaupun kita rasa macam tu menarik, orang perempuan menega di pasar tu semua, tapi tak apa, boleh menega. Tapi nak tanya laki duk mana? Kalau laki pun pergi kerja, okey. Tapi kalau pergi balik tengok laki makcik duk mana, makcik duk menega di pasar ni, dia duk main dam. Tak badan. Tak badan. Ataupun dia duk pergi lawan belaga ayam, tak badan. Bukan menunjukkan kehebatan wanita. Islam tak terima. Islam memartabatkan wanita. Wanita bagaikan pemaisuri. Dia duduk di rumah, dia tak kena cari makan. Suami yang bawa balik. Kalau isteri kita ada duit RM15,000 dalam bank, kita kerja gaji RM1,000 saja, tiba-tiba isteri kita nak pakai raya pakaian ke, baju tak ada, ikan tak ada di laut, laut tak ada di rumah. Siapa wajib beli? Isteri hak RM15,000 ke kita hak RM1,500 dalam poket? Suami. Kalau suami kata hang duit banyak, kata hang tak padan buat nanya aku, buat keluarlah duit hang. Dia kata saya tak mau. Dia tidak dianggap nusyus. Dia tak dianggap derhaka kerana bukan kewajipan dia membelanjakan harta nafkah keluarga suami. Setelah itu semua Islam bagi laki dapat 2 bahagian. Macam-macam nak kena belanja. Isteri separuh, perempuan separuh daripada lelaki. Duduk sahaja. Tak adil lagi ke? Tak adil lagi ke? Tuhan bagi. Jangan tanya tengok hak banyak mana terima je. Tengok banyak mana nak belanja apa. Dia ni nak belanja apa? Setengah kelompok liberal, mereka persoalkan, mereka tanya, apa signifikan pembahagian harta warisan dalam Islam? Mereka tanya soalan tu. Hidup sama-sama, kerja sama-sama, cari makan sama-sama, bawa urusan masing-masing sama-sama, tanggungjawab sama. Tapi anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Mana keadilan? Dia bertanya. Adil patut bagi sama. Bapak mati, tinggalkan 10,000. 3 orang anak. 1 anak lelaki, 2 anak perempuan. Pergi buat faraid. Pergi pegawai pejabat agama ke buat faraid, dia kata okey, ada orang lain tak? Mak tak ada. Bapak ada bini muda tak? Kok sembunyi-sembunyi bini muda.
Tak ada juga. Okey, tak ada. Yang tinggal siapa? 3 anak ni je. Laki 1, perempuan 2. Dia pun kira-kira keluarkan ayat Al-Quran, walidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk seorang lelaki sama dengan 2 bahagian perempuan. Maka tuan haji tu pun kata, kau anak lelaki, nah ambil 5,000. Kau 2 orang anak perempuan, kau ambil 2,500, kau ambil 2,500. Hikmahnya apa? Daripada Al-Quran ada dalil. Anak perempuan 2 orang ni tak setuju. Ini tak adil tuan haji. Mana boleh dia dapat 1 bahagian, kami dapat 2 bahagian. Tak adil. Patut bagi sama banyak. Maka yang kedua ni, untuk justify agama, kita perlu contoh teladan yang baik. Tak, ini adil. Kenapa adil? Sebab nak tengok keadilan dia, kena tengok sistem yang penuh. Dia bukan tentang faraid saja. Lebih daripada faraid. Kalau perempuan ni, adik-adik perempuan ni kahwin, tanggungjawab jaga mereka, tanggungjawab suami. 2,500 kau punya ni adik, kau simpan, tak payah guna. Kau punya duit. 5,000 dia punya ni, dia kena belanja. Kalau engkau tak kahwin lagi, perbelanjaan kau, dia sebagai waris engkau, abang kau, dia kena bayar kepada engkau. 5,000 dia tu, dia kena guna untuk dia dan untuk engkau. Tapi 2,500 engkau tu, simpan. Jangan bagi kat dia. Kalau engkau nak kahwin esok, kenduri kahwin, dia kena buat untuk engkau. Duit dia tu, kena buat untuk engkau, kenduri kahwin. Kau punya duit tu, kau simpan. Kita kadang-kadang kan, nak jadi wali seronok. Siapa wali ni? Bapak dah mati, abang jadi wali. Wali tu fungsi dia apa? Wali tu fungsi dia, kau penjaga perempuan ni. Maksudnya kau jaga dia, kau bayar duit kahwin dia, kau carikan, tengokkan calon tu sesuai ke tak, bagi dia duduk dengan baik. Apa tak cukup support. Kita faham wali tu bukan gitu. Kita faham wali tu duduk sebelah Tok Qadhi. Tuan Qadhi, saya wakilkan tuan, kahwinkan adik saya dengan orang tu. Takat tu je. Mana nak nampak hikmah? Kalau agama setakat tu je, orang kata memang tak adil lah. Maka kena tengok sistem yang penuh. Dimainkan oleh golongan yang nak, kita kata nak mencemarkan nama Islam lah. Betul. Khususnya untuk memberi salah faham terhadap faraid, sehingga faraid itu dianggap adalah sesuatu hukum yang negatif sifatnya. So memang kita tidak nafikan pembahagian faraid ini bukan pembahagian sama rata. Cuma kita kena faham bahawasanya adil dengan sama rata ni dia bukan sinonim pada semua perkara. Adil ini kita meletakkan hak kepada yang berhak. So memang kadang-kadang tidak sama rata, tetapi tidak sama rata itulah keadilan. Dalam faraid ini contohnya si suami dia akan dapat 1/4 daripada bahagian isteri dia. Tapi kalau isteri dia dapat 1/8. So memang dia separuh. Dan anak lelaki anak perempuan ni memang dibahagikan 2 bahagian untuk anak lelaki dan 1 bahagian untuk anak perempuan. Dan 1/2, 1/4, 1/8 ni bukan kita yang letak, bukan ulama yang letak. Ini dalam Quran. Ini dalam Quran, dalam surah An-Nisa. So ini memang tak boleh nak kata adakah beza khilaf, tak ada. Tak ada, sebab ini memang Al-Quran letak memang macam tu. Cumanya kita kena faham hak itu kita kena samakan dengan tanggungjawab. Maknanya tanggungjawab orang lelaki ni lebih besar, lebih berat daripada orang wanita. So dalam bahasa mudah nak fahamnya, sebenarnya hak harta pusaka seorang wanita atau apabila dia dapat, itu adalah harta dia yang bersih. Harta pusaka tidak akan jadi harta sepencarian. Harta pusaka untuk seorang wanita terima itu adalah hak dia, dan dia boleh kedekut lah sebenarnya. Dia tak perlu untuk bahagikan kepada suami dia kalau dia dapat harta pusaka bagi seorang wanita. Tapi bila seorang lelaki dapat harta pusaka itu, dia sebenarnya bertanggungjawab. Dia bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada kalau ada dia anak saudara perempuan, kan, kepada adik-beradik perempuan dia yang susah apa semua. So tanggungjawab dia itu besar. Ataupun kita boleh kata yang perempuan dapat portion yang sedikit itu adalah net dia. Net untuk dia. Tapi yang lelaki itu walaupun zahirnya besar, tapi dia sebenarnya adalah gross.
Dia hanya gross, dia bukan net lagi. Kalau dia banyak tanggungjawab apa semua, sebenarnya at the end sebenarnya kurang juga yang lelaki dapat. Kalau nak dikira betul-betul, cuma masalah ni kebanyakan lelaki pun dia tidak bertanggungjawab lah, itu masalah lain lah. Betul. Sebab itulah perlu ditekankan isu tanggungjawab itu. So apabila seorang itu faham tanggungjawab dia adalah besar, so yang bahagian wanita ni pun dia faham. So adik-beradik dia ni bertanggungjawab besar, so dia akan relakan dan dia tak akan tuntut pun, contohnya nak bagi sama rata atau semua atau ni lah. So walaupun saya katakan di awal tadi, dia boleh bahagi sama rata sekiranya ada redha meredai lah. Maknanya si lelaki kata tak apalah kita. Betul. Tapi kalau lah ada anak lelaki tu dia kata tak, aku nak banyak lah sebab aku ni hak faraid aku, so kita tak boleh kata apa. Itu hak dia. Kan mungkin pada masa tu dia betul-betul terdesak dengan tanggungjawab dia sebagai ketua keluarga, so kebetulan ada harta pusaka yang perlu diturunkan kepada dia, so itu hak dia kerana tanggungjawab dia yang besar. So benda ni berhati-hati apabila kita jangan sampai kita menghina Al-Quran, menghina agama lah. So kita boleh bagi pendapat betul tidak sama rata, tapi bukan tidak adil. Sebab adil tu diberi hak kepada orang yang berhak, dan itu hak dia berdasarkan tanggungjawab tadi. Kita kena kaitkan hak itu dengan tanggungjawab, barulah kita dapat memahami hikmah kenapa faraid itu dibahagikan mengikut kaedah formula yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Betul. Yang ni bagi masa hidup nama dia hibah. Adapun mati, bagi selepas daripada mati, itu beri sebagai harta faraid. Maka tak sama. Atas dunia bagi, kita boleh bagi sama rata. Tetapi apabila dah mati, maka harta faraid dia tak jadi sama dah. Anak lelaki dapat 2/3, anak lelaki dapat, anak perempuan dapat 1/3. Kenapa anak lelaki dapat lebih daripada orang perempuan? Sebab pada dasarnya anak lelaki dia ada tanggungan, dia ada isteri dan dia ada anak. Berbeza dengan orang perempuan, tanggungan dia tu suami dia yang menanggung dia, dan suami dia yang menanggung anak-anak dia. Katakanlah dia ada mak, dia kena tanggung mak. Adapun anak perempuan, dia tak tanggung mak. Anak lelaki yang kena menanggung mak bapak, yang kena jaga mak bapak. Adapun anak perempuan boleh menjaga, tetapi bukan di bawah tanggungan dia. Yang lebih utama yang menjaga mak dan ayah tu adalah anak lelaki. Maka dia yang kena jaga mak ayah dia. Adapun anak perempuan dia kena utamakan suami dia nombor satu, bukan mak dia. Jadi perempuan ni dia kena suami dia nombor satu. Selepas Allah dan Rasul, suami jatuh nombor satu. Tetapi bagi anak lelaki, selepas Allah dan Rasul, mak dia nombor satu. Kira mak dengan bapak dia lah, walaupun di situ mak tu dilebihkan. Tapi hakikatnya tuan-tuan, siapa nombor satu? Siapa nombor satu? Orang lelaki lah. Lepas Allah dan Rasul, siapa jadi nombor satu? Sepatutnya mak lah. Tapi yang betul-betul haduk jadi isteri nombor satu. Kan? Isteri jadi jatuh nombor satu. Tapi kalau isteri yang baik, dia akan suruh jangan mak nombor satu. Tapi mana-mana perempuan pun dia suruh, dia seronok apabila suami dia layan dia dan utamakan dia. Jadi mak jatuh nombor satu. Orang tanya macam mana mak mentua pula? Mak mentua bukan melahirkan kita. Yang melahirkan kita adalah mak sendiri. Tetapi kita hormat juga mak mentua. Macam mak kita dari sudut tak boleh kahwin sampai bila-bila. Haram apabila kahwin dengan anak dia, maka selama-lamanya walaupun dah cerai dah anak dia, walaupun si suami tadi tu mencerai isteri dia dengan talak 3, maka tetap juga mak mentua tu dia tak boleh kahwin sampai bila-bila. Walaupun nama dia kata apa? Bekas mak mentua. Dia kata apa? Bekas mak mentua. Bekas isteri betul lah.
Faham tak? Kita kata macam tu lah, kita kata oh ni bekas mak mentua saya. Oh bekas, tapi tetap juga sampai bila-bila tak boleh kahwin dengan mak mentua tu. Jadi hukum kata macam tu, hormat tetap juga. Apabila berlaga antara suruhan mak dengan suruhan mak mentua, maka mak yang paling utama. Bagi yang ada mak, bagi yang ada mak. Dah yang mak tak ada mak, tak payahlah. Kadang-kadang orang ni dia tak faham, dia rasa macam bagi itu kena bagi sama rata baru dinamakan sebagai adil. Islam melihat bagi bukan melihat kepada sama rata. Islam melihat bagi melihat kepada keperluan. Kalau kawan ni ada anak ramai maka mak dia bagi lebih, tak salah. Kalau kawan ni bagi sikit sebab anak dia kurang, tak salah. Bukan saya kata kena bagi ke anak sulung 1,000 berarti anak kedua 1,000, tak. Anak kedua anak baru menikah, anak baru seorang. Anak nombor 1 menikah dah ada 5 orang, maka mak dia bagi lebih. Maka itu ikut keperluan. Orang yang ada isteri ramai bagi ikut keperluan. Dia ni ada anak ramai, dia ni ada keperluan ramai, dia ni anak-anak sekolah banyak, maka duit dia nak pakai banyak. Yang ni anak semua mungkin dah lepas-lepas dah belajar, jadi tak banyak dah bekerja. Jadi isteri dengan mungkin ada anak yang kecil, yang bungsu tu pun dah besar, mungkin tak banyak. Maka keperluan kawan ni macam lain, keperluan kawan ni macam lain. Dia ni mungkin yang si isteri ni anak-anak dia semua dah membesar dah, maka dia punya kenderaan dia umpamanya dia pakai kenderaan yang padan dengan dia. Tapi kawan ni ada anak ramai, maka dia punya kenderaan dia nak bawa anak ramai, keperluan dia lain, tak sama. Itu nama dia adil. Faham tak? Maka macam itulah. Tak semestinya kena bagi itu berarti kalau kawan ni bagi proton, kawan ni pun bagi proton, kawan ni pun bagi proton. Kawan ni rumah flat, kawan ni rumah flat. Kalau kawan ni rumah teres, kawan ni rumah teres. Tak macam tu. Ikut keperluan. Maka sebagai seorang mak dan ayah, bagi kepada anak ikut keperluan dia, maka dikirakan sebagai adil. Tak semestinya kena beli kat anak sulung tu baju. Katalah macam raya-raya, kita beli baju. Hak ni baju kalau biru, anak lain semua kena biru. Hak tu boria. Mana ada boria dalam ni? Boria pun tak ada dah. Boria Sungai Pinang pun tak ada dah. Boria Kampung Melayu pun tak ada. Ada ke tak ada, tak tahu. Tapi tak ada dengar kan. Maksudnya boria-boria pun dah tak ada. Ikut keperluan. Anak sulung dia kata tak mau baju warna biru, dia selesa dengan hidup dia suka baju putih, beli kat dia baju putih. Anak nombor 2 dia kata saya suka baju warna hitam, beli kat dia baju apa yang dia suka. Tapi selagi tak bercanggah dengan syarak, maka itu dinamakan sebagai adil, ikut keperluan dia masing-masing selagi mak ayah dia mampu. Kesimpulannya, bahagian anak lelaki memang melebihi 2 kali ganda daripada bahagian anak perempuan disebabkan anak lelaki menanggung banyak beban dari segi kewangan, nafkah, mahar, memelihara tanggungan dan sebagainya. Dan ia juga tidak bermakna tiada keadilan buat anak perempuan. Namun keadilan terlihat apabila perempuan tidak dituntut untuk menafkahi para suami dan juga ahli keluarganya, sedang itu adalah tanggung jawab lelaki. Akhir kalam, kami memetik sepotong ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu menyatakan bahawa setiap yang ditentukan atau diciptakan Allah SWT ke atas, hambanya pasti mempunyai hikmah, tidak menjadi sia-sia. Firman-Nya, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'una 115." Maksudnya, maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya penciptakan kamu dari tiada kepada ada, sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami. Semoga Allah SWT mempermudah segala urusan kita, menetapkan hati dan keimanan dalam diri kita, memberkati segala amal kebajikan kita. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian kita pada kali ini. Semoga penjelasan ini memberi manfaat, menambah ilmu, dan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Kalau ada sebarang pandangan atau soalan, boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kita sama-sama bincangkan. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe, supaya lebih ramai sahabat kita dapat manfaat daripada perkongsian ini. Akhir kata, wallahu a'lam. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri.
Kami akhiri dengan doa kepada Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Maksudnya, ya Allah, berikanlah kepada kami kefaqihan dalam agama dan ilmu dalam tafsir dan ta'wil Al-Quran. Allahumma, inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalan. Maksudnya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Riwayat Ahmad 26521, Ibnu Majah 925, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf 29265 dan Al-Baihaqi 1645. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.